Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Faridatul Faraid, sambung lagi ya, wajib memelihara diri daripada riddah. Jadi orang beriman ada beberapa perkara wajib kita pelihara. Sebelum ni kita dah mengaji tentang kulliyat yang 6. Kemudian kita sambung lagi wajib memelihara diri daripada riddah. Sebesar-besar yang wajib dipelihara ke atas orang yang mukallaf ialah riddah. Apa riddah? Iaitu yang menjadikan orang yang mukallaf itu putus daripada Islam. Riddah, memutuskan dia ya? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang murtad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu peringatan daripada Allah, tuan-tuan ya. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, itu peringatan daripada Allah ya. Jadi orang beriman, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pertama kata Allah, orang beriman, engkau jaga diri engkau daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Termasuklah ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan riddah, murtad. Berapa perkara-perkara? Ada 3 perkara yang membawa kepada riddah. Itu kata Allah ya. Jadi orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah, petunjuk, taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Itu janji Allah. Apa kata Allah ya? Orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Apa makna hidayah? Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah. Hidayah dan taufik, jalan yang lurus. Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan taufik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Berapa ramai orang boleh nampak masjid tapi tak boleh datang. Itu maknanya hidayah dan taufik. Taufik dan hidayah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tanya dia, engkau nampak tak tu? Kalau nak masuk syurga engkau kena beramal. Iyalah, dia kata. Maknanya dia nampak hidayah tapi taufik belum dapat lagi.
maka kepada Allah jualah tempat kembali kamu semua. Dan kemudian ia akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang telah kamu lakukan di dalam dunia. Tu janji Allah. Maka kata Allah, kena jaga diri engkau dulu. Nanti engkau akan berjumpa dengan Allah. Apa yang kau buat dalam dunia, Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Allah Ta'ala mengatakan, hendaklah engkau menjaga dirimu. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kalau macam tu kita jangan tengok orang lain lah. Buat tak tahu je lah dia. Dia buat maksiat, kita buat tak tahu je. Dia semayang ke tak nak semayang ke, nak beramal ke tidak, kita je lah beramal. Dia biar dia. Apa kata Nabi? Jangan. Bukan macam tu kata Nabi. Tidak. Makna taat pada diri kamu ni, pertama hendaklah kamu berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Engkau kena suruh kebaikan, mencegah segala kemungkaran. Kemudian kata Nabi, kalau engkau dah suruh manusia melakukan kebaikan, kemudian engkau cegah segala maksiat, maka kata Nabi, hendaklah kamu melihat ada berapa sifat. Yang pertama kata Nabi, orang yang kikir dia taati. Bila tengok orang yang tu terlampau kikir dan dia taat dengan kekikiran dia tu. Apa dia kikir ni? Dia kikir ini, orang yang kikir ini terbahagi kepada dua. Pertama, orang yang kikir, segala yang diwajibkan oleh Allah dia tak buat. Kita ni tak lama sambut bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan kita akan sambut puasa. Kemudian kita menunaikan zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Zakat badan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Tapi peringatan lah, ya. Ni tak apalah kan, ya. Cuma peringatan. Wajib zakat fitrah ni bila? Dia orang yang kikir itu ialah apabila diwajibkan oleh Allah dia tak nak bayar. Itu maknanya orang yang kikir, kedekut dia. Bukan banyak pun. Bukan banyak, RM7.50. Itu di Selangor. Ya, RM7.50. Dia apa? Ada 3 bahagian. Cuma tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, kita ni peringatan lah, ya. Zakat fitrah ini, pertama hendaklah kita bayar diri kita. Lepas diri kita, isteri. Lepas isteri, anak. Lepas anak, atau atuk kita, ayah kita, nenek kita. Tengok dulu. Tu zakat fitrah. Jadi kalau kita merenung, ayah kita tu orang miskin, kita bayarkan zakat fitrah untuk dia. Tuan-tuan tengok dalam bab zakat fitrah, dalam bab fiqh. Sama juga, kalau atuk, ayah, dia tengok anak bawah dia. Kalau anaknya miskin, dia bayarkan zakat. Zakat fitrah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Wallahu alam lah, ya. Saya pun renunganlah kalau tuan-tuan yang ada dekat sini, bahagian pusat zakat. Orang perempuan, kalau dia kaya, isteri kita lah. Kita ni pagi petang bekerja, gaji kita 3,500, 2,500. Ada tak? Ya, 2,500 tu miskin lagi, ya. Kalau bandar 2,500 tu miskin. Isteri pula gajinya 5,000. Gaji 5,000. Sampai nasab tu tengok dah naik haul setahun dah. Setahun tiba-tiba kena keluarkan zakat gaji. Zakat gaji. Ya? Isteri ni, ya, tuan-tuan semak dalam bab kitab, dalam kitab fiqh. Isteri dia boleh bayar zakat kepada suami dia. Katalah, ya, suami tu gajinya sikit. Bang, ni duit zakat saja. Saya bagi abang lah. Sebab abang miskin. Boleh bagi tak? Bagilah, boleh lah. Isteri boleh bayar zakat kepada suaminya. Suami tak boleh bayar zakat kepada isteri, sebab itu nafkah dia. Itu dalam bab fiqh. Jadi kita mengaji, kan untung begitu. Suami tengok, oh isteri bayar zakat tapi dia miskin.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal apa tadi? Maka kata Nabi, kalau jangan engkau melakukan diri engkau seorang diri, kata Nabi. Yang pertama, hendaklah engkau amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh kebaikan dan menegah segala kemungkaran. Maka kata Nabi, yang pertama, hendaklah engkau melihat kalau ada sifat kikir ditaati orang yang kikir. Tapi kita bagus. Kita memang bagus. Mesti orang bayar zakat. Ya? Dia puasa je, sab puasa, dia bayar zakat. Ya tuan-tuan ya, dia bayar zakat. Hari ni dia puasa, dia bayar zakat. Tiba-tiba esok aksiden, mati dia. Boleh tak ambil balik duit zakat tu? Boleh tak? Wajib ke, sunat ke, harus? Sunat, harus. Wajib tu bila wajib? Wajib zakat fitrah tu bila? Malam ke-30 kita puasa. Malam 30 tu, malam ke-30 tu malam puasa yang last sekali. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun buka puasa. Malam ni malam raya. Makan lemang, makan pulut, makan sate. Tak sempat baca sap, tercakik, mati kat situ. Wajib tak bayar zakat? Wajib. Sebab malam raya dia mati. Wajib bayar zakat. Ya? Tuan-tuan untuk Allah Subhanahu wa taala, cerita pasal apa ni? Kita mengaji lah. Ya? Tu ya. Malam pertama tu belum wajib lagi. Wajib malam Syawal. Ya? Kita katalah petang tu nak raya, petang tu puasa last tu. Puasa last, petang tu kita pun seronok hati ni, aku nak beli makanan, naik motor, boom, aksiden, mati dia. Kena bayar zakat tak? Sebab belum masuk Syawal lagi. Tu peringatan. Jadi orang yang kikir itu ialah orang yang meninggalkan segala kewajipan daripada Allah. Ya, pertama zakat dulu. Yang kedua, nafkah ahli keluarganya, anak, isteri kita tu. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatannya, kita ni orang lelaki. Yang kahwin, yang tak kahwin lain. Orang yang tak kahwin, dia makan hanya zahir saja. Orang yang dah kahwin, dia makan zahir dan batin. Jadi kata Nabi apa? Nabi kata, jangan engkau memukul orang-orang muslimat. Orang-orang perempuan, jangan kau pukul dia. Sebab nanti engkau lepas engkau pukul dia, engkau nak makan. Seronok tak? Tak seronok. Tuan-tuan pergi kedai, hari ni saya nak order hotel kungfu. Kita pun order kedai sap, sampai dekat kita. Bila sampai, kita terbalikkan ke bawah. Kemudian makan balik. Sedap? Tak sedap. Macam itulah juga makan yang zahir, yang batin pun sama. Nak sedap, mesti kena bagi sedap dulu, baru sedap makan. Tu kata Nabi, jangan engkau pukul muslimat orang perempuan, sebab nanti engkau nak makan dengan dia. Ini peringatan. Cerita pasal apa ni? Maka kata Nabi, yang pertama, hendaklah engkau melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Maka engkau akan melihat satu sifat kikir dan ditaati. Kalau ada orang sifat dia begitu, dia kikir dan dia taat dengan kekikiran tu, nak beramal pun susah, maka termasuk orang yang kikir di sisi Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, engkau akan nampak hawa nafsu diikuti. Yang kedua, engkau akan nampak manusia ni ada hawa nafsu yang diikuti. Dia seronok dengan hawa nafsu dia. Bila diharamkan pun dia buat, yang halal dia tak nak buat. Itu mana orang yang hawa nafsunya diikuti, seronok dengan hawa nafsu dia. Dan tuan yang Allah, kan kita ni, hawa nafsu ini dia bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Suruh sembahyang sunat susah, itu hawa nafsu. Tapi kita ni, hawa nafsu ni kena amal dulu. Buang sikit. Jangan kita sekali dah. Itu hawa nafsu ya. Kemudian kata Nabi, engkau akan melihat duniawi dipentingkan.
Yang ketiga kata Nabi, engkau akan nampak dunia dipentingkan, hidup dengan dunia je. Akhirat tak ingat, tapi ingat dunia je. Kemudian kata Nabi, dan setiap orang yang merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Yang keempat kata Nabi, kalau engkau melihat ada orang yang merasa kagum dengan pendapatnya sendiri, walaupun dicegah dengan agama pun dicegah, dia tak hendak juga. Dia rasa hebat banding orang lain. Maka kata Nabi, maka saat itu kamu harus memerhatikan dirimu sendiri dan tinggalkan orang-orang awam. Oh tu. Jadi 4 perkara tu. Maka kata Nabi, itu sebab Allah Taala katakan, wahai manusia, hendaklah engkau mentaati dirimu. Syarat nak taat daripada kamu, tengok 4 perkara. Jadi kalau kita dah suruh dia tak hendak buat, dia buat 4 perkara, maka kata Nabi, hendaklah saat itu kamu harus memerhatikan dirimu sendiri dan tinggalkan orang-orang awam. Kerana sesungguhnya di balik itu, di sebalik itu kalian akan mengalami berbagai-bagai macam cubaan. Maka kata Nabi, selepas 4 perkara ni, kamu sekalian akan mengalami berbagai-bagai macam cubaan. Kita merenung, tengok zaman kita ni, apa yang dikatakan oleh Nabi tu betul tak? Yang pertama kata Nabi, orang yang kikir taat dengan diri dia, hawa nafsu diikuti, dunia penting, dan setiap orang merasa kagum dengan diri dia. Maka kata Nabi, kamu ketika tu akan mengalami berbagai macam cubaan. Tu cubaan tu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Maka iaitu di hari-hari di mana orang yang bersikap sabar dalam menjalani masa itu sama dengan seseorang yang menggenggam bara api. Zaman tu kata Nabi, ada orang dia bersikap sabar. Sabar tuan-tuan ya, zaman kita ni memang kena sabar. Tengok orang lalu naik kereta mewah, kita naik kereta buruk, sabar. Hati pun, hai macam mana ni, tu sabar ya. Maka sabar dalam menjalani masa itu sama dengan seseorang yang menggenggam bara api. Nak dilepas pun tak boleh, digenggam pun tetap terbakar juga ya. Tuan-tuan Allah, maka orang yang beramal kebaikan di masa itu, kata Nabi, beroleh pahala semisal dengan pahala 50 orang lelaki yang beramal seperti amal kamu sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua sebabnya, maka sebesar-besar yang wajib dipelihara ke atas orang yang mukallaf ialah riddah, iaitu menjadikan orang yang mukallaf itu putus daripada Islam. Apa yang ada dalam Islam kena ikut, takut-takut nanti termasuk sifat-sifat riddah. Orang itu dinamakan murtad, ia sejahat-jahat kufur. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Kita kalau tengok benda tak baik, sebutlah na'udzubillah min zalik, ya Allah jauhkan kami. Tu kalau a'udzubillah min zalik, ya Allah jauhkan aku daripada sifat demikian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, kata Imam Ghazali ya, apa kata Imam Ghazali? Kalau kata Imam Ghazali, engkau ini melihat ramai orang melakukan maksiat, maka ketika tu jangan engkau duduk dengan dia. Tengok orang melakukan maksiat, maksiat yang batin, maksiat yang zahir. Kalau orang melakukan maksiat dengan lidah, maka kata Imam Ghazali, hendaklah engkau berlindung daripadanya. Sekurang-kurang kata Imam Ghazali, kalau engkau nak terlindung, hendaklah engkau tidur. Tengok, lebih baik engkau tidur je ya. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bulan puasa ni. Tuan-tuan ni, puasa ni kan puasa ni ada kategori orang awam, umum, khusus, khususiyah. 3. Awam, khusus, khususiyah. Khususiyah dah tak ada dah, Nabi dan Rasul. Awam, ramailah orang awam. Tapi yang kedua, khususiyah. Tu orang khususiyah, dia kena jaga 6 perkara. Tak sambung panjang ya.
Orang khususiah dia kena jaga 6 perkara. Antara yang pertama, orang khusus ini, puasa ni, orang khusus yang pertama hendaklah menjaga lidah. Oleh kerana kalau begitu zaman bulan puasa ni, kalau kita nak masuk khususiah, lebih baik kita tidur. Ada masa tidur ajalah. Orang kata kau ni tidur aja kerja. Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang mengata sesuatu dengan lidah. Sebab khususiah pertama hendaklah engkau memelihara lidah daripada mengumpat. Tuan-tuan tengok dalam kitab dari tengok ya, kata Imam Ghazali dalam Allah Subhanahu wa taala sambung balik ya. Dan bahawasanya orang itu dinamakan murtad dan berlindung daripada Allah dengan berlakunya riddah, segala ibadatnya yang terdahulu menjadi binasa. Amat rugi. Tengok ya. Orang yang murtad, riddah, berlaku riddah itu segala ibadatnya yang terdahulu menjadi binasa. Tu kena beramal. Orang kafir kalau umurnya 50 tahun tiba-tiba masuk Islam, dia tak perlu qada sembahyang, mana ada. Masuk Islam semua dosanya habis. Tapi orang Islam kalau umur 50 tahun, 80 tahun, 70 tahun tiba-tiba murtad dia pun U-turn balik. Kalau kita U-turn kena qada balik sembahyang. Uish, mengaji tu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tu kita lah ya, bukan senang ya. Maka 3 perkara membawa kepada riddah. Yang pertama, i'tiqad yang salah. Apa i'tiqad? Pegangan. Pegangan apa tu? Pegangan di dalam hati. Ni hati ni, bukan di mulut. Pegang dalam hati. Kan Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, engkau mengaku beriman dengan lidahmu, tetapi engkau tidak beriman dengan hatimu. Maka yang pertama riddah, hendaklah ia menjaga akidah yang salah, kena jaga. Yang pertama ialah mengiktikadkan dengan ketiadaan Tuhan. Mengiktikadkan dengan ketiadaan Tuhan. Jangan ya, ada tak Tuhan? Adalah. Kita orang beriman ya, Tuhan ada. Allah adalah. Kita pun kalau tak ada mak ayah, tak boleh ada, kita tak ada, macam mana pula? Macam tu juga dalam dunia. Dalam dunia ini kalau tak ada dunia, macam mana kalau tak ada Tuhan? Siapa jadikan dunia? Allah Ta'ala lah yang jadikan dunia. Manusia pun tak mampu nak jadikan dunia, maka yang jadikan dunia ialah Allah. Tuan-tuan yang Allah ya, tu pertama. Maka pada adanya atau pada mana-mana sifat yang telah diijma'kan ulama atasnya, seperti mana wahdaniyah dan kudrah. I'tiqad yang pertama. Jadi jangan kita syak, ragu-ragu pada adanya atau pada mana-mana sifat yang telah diijma'kan ulama atasnya, seperti wahdaniyah dan kudrah. Tuan-tuan, ni sifat Allah ya. Sifat yang wajib kita mengetahui akan dia. Jangan ragu-ragu. Cuma tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, soalan ini pentinglah. Kita orang beriman kalau ditanya dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Berapa sifat yang wajib kita tahu? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi 41. Itu yang paling ringkas. Pegang dulu. Kalimah la ilaha illallah kita wajib tahu 41. Ya, itu yang ringkas lah. Panjang lagi kena tambah. Ghaniyun, kaya Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Makhluk berhajat kepada Allah. Tambah lagi tu yang panjang lagi. Cuma tuan-tuan pegang dulu ya, ni soalan, pegang dalam hati dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada berapa sifat yang wajib kita mengaji? Kalau tak mengaji hukumnya haram. Tu wajib mengaji tu.
Kadang-kadang pening juga kita ya. Bila disoal tingkatan 3, 4, 5 dia tak ada jawab. Merenunglah kita ya. Tonton Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan di Malaysia, tempat lain ni. Yang paling ringkas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa? 50 sifat. Panjang 68 sifat. Oh ya, tu kena mengajilah. 50 68. Kena hafal satu-satu. Tiba-tiba ada orang mengatakan kita ni dia mengaji sifat 20. Pandai cakap ya. Cuba kau hafal. Menghafal pun susah, belum mengaji lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal apa tadi? Jadi jangan kita syak ragu-ragu. Betul ke sifat ni? Betul ke sifat Kalau kau tak mengaji, memanglah mengaji jangan rasa ya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana diijma'kan ulama atasnya, seperti mana wahdaniyah dan kudrah. Wahdaniyah esanya Allah satu je. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tak ada. Allah Ta'ala satu saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah ya, renungan balik. Kita baca tu. Tuan Imam baca la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tidak ada satu pun tanda-tanda, tidak ada satu pun tulisan tu ya, tidak ada titik, satu pun titik tak ada. Kenapa tak ada titik? Maka kata para ulama, sebab Allah itu hanya satu saja. La ilaha illallah. Mana ada titik? Ba pun tak ada, kaf pun tak ada, ta pun tak ada, sa pun tak ada. Hanya satu je, la ilaha illallah. Kosong, tak ada satu titik. Makanya hanya satu Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu renungan kita mengaji ya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang ketiga, i'tikad yang salah seperti mana mengiktikadkan dengan ketiadaan nubuwah, kenabian, mendapat perkhabaran gaib sebagai wahyu. Ni pegangan ni. Mengiktikadkan dengan ketiadaan nubuwah, tak ada nabi ni, tak ada itu. Dan mendapat perkhabaran gaib sebagai wahyu. Bagi nabi diijmakkan pada adanya nubuwah. Tak ada ya. Iktikad. Ada tak nabi? Ada. Nabi dan rasul. Yang wajib apa? 25 nabi dan rasul yang kita tahu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita beriktikad sekarang ni kita kata ada nabi. Tak ada dah. Mana ada dah? Nabi tak ada dah. Yang tinggal Nabi Isa akan turun bila nanti berlaku hari kiamat. Nak berlaku tanda-tanda hari kiamat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menafikan hari kiamat. Tu jadi i'tikad ya. Yang pertama beriktikad tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua berpegang orang yang mengatakan tidak ada nabi dan rasul. Jadi dia termasuk orang yang murtad. Ya, tambah-tambah dia mengaku dia jadi nabi dan rasul. Itu lagi ya. Dan yang ketiga ialah menafikan hari kiamat, beriktikad menafikan hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Dan menafikan akan syurga dan neraka dan lainnya daripada setiap pekerjaan yang diijmakkan di atasnya. Tuan-tuan tengok ya. Yang ketiga, orang yang menafikan hari kiamat. Dia kata kita ni nanti takkan ada hari kiamat. Tuan-tuan renung balik ya. Kita melihat, kita ni kena melihat di alam dunia ni pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan alam dunia ni. Tuhan Rabbil Alamin. Dialah yang mentadbir, Allah Ta'ala lah yang mentadbir alam dunia ni. Berapa ramai orang, dia boleh, ada orang, dia membunuh manusia dalam dunia. Bunuh sana, bunuh sini, rompak sana, rompak sini. Orang yang dibunuh tu sakit-sakit lah. Kemudian nanti kalau tak ada kiamat, macam mana dia?
Terenungan lah. Seronok lah dia. Senang kau bunuh orang sana. Tiba-tiba kau lepas dalam dunia. Tapi kalau tak ada kiamat, dia takkan dapat azab dari Allah. Terenungan lah. Mustahil tidak ada. Mesti ada. Sebab dia pernah melakukan maksiat, menzalimi manusia, tiba-tiba bebas. Untung sangat engkau. Renungan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah mesti walaupun engkau bebas di dunia, engkau nanti akan diazab. Bila? Nanti pada hari kiamat. Mesti berang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tu. Maka orang yang murtad kalau dia menafikan hari kiamat, tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, dan syurga dan neraka, dia kata syurga pun tak ada, neraka pun tak ada, senang. Di dunia pun ada orang senang, ada orang susah. Nanti begitu juga kita, ya. Dan lainnya daripada setiap pekerjaan yang diijmakkan di atasnya, yang dikatakan, yang diketahui daripada agama secara darurah, sekira-kira diketahui oleh orang-orang Islam yang khas dan awam, seperti mana wajib sembahyang. Tuan-tuan, renungan balik, ya. Nabi kata apa? Apa kata Nabi? Kalaulah manusia ni tahu, kan pernah Nabi berjalan atas kubur, tiba-tiba kenderaan yang Nabi bawa, binatang yang Nabi bawa tu meloncat dia, Nabi pun terjatuh. Maka kata Nabi, sebelah ni diazab, sebelah ni diazab. Kenapa ni? Ni kata Nabi, sebelah ni dalam kubur dia diazab sebab dia namimah, suka mengadu domba orang lain. Yang ni pula dia diazab sebab amalan dia, ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Dua-dua orang beriman, ya. Orang beriman lah tu, ya. Tapi dia azab juga dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Nabi, kalaulah manusia boleh dengar telinga dia orang yang diazab di dalam kubur, maka manusia tak mampu nak makan. Tetapi kata Nabi, semua makhluk boleh mendengar yang ada dalam kubur, tetapi yang tak boleh dengar hanya dua makhluk. Pertama manusia, yang kedua jin, dia tak dengar. Itu di kubur je, belum lagi nanti pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi peringatan ajalah, kan. Oleh kerana itulah Nabi pun pacakkan pacak kurma, pacak pohon pelepah kurma. Jadi ada orang tanya, tuan-tuan, ya. Mayang azan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Allahu Akbar.
وأسمك إنك لا والشرف ودرجة العالية الرفيع وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habiskan lagi ya. Tu. Dan bahawasanya secara darurah sekiranya diketahui oleh orang-orang Islam yang khawas dan awam, seperti mana wajib sembahyang dan puasa dan haram berzina, minum arak dan melakukan kezaliman, jangan dimenafikannya. Jadi orang yang khususiah ni tahu, tak apa dia kata, kita ni kata minum arak je sebab mati nanti mana ada hari kiamat, tak ada dah. Jangan. Orang yang mengatakan begitu ya, dia termasuk orang yang murtad. Dia turiddah perkara yang dibukakan pada dia. Kita ni kata tak wajib puasa. Jangan. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala ya. Dan perkara yang diharamkan termasuklah berzina. Kalau dia mengatakan kita ni berzina pun, kita berzina tu haram. Haram di mana? Pandai dia ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan kezaliman. Engkau buat kezaliman, tak apa dia tu dalam dunia. Hari kiamat, mana ada hari kiamat? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu sebabnya Nabi SAW mengatakannya. Satu hari kata Nabi, wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu berpagi-pagi dengan dua keadaan. Tu kata Nabi, manusia ni berpagi-pagi dalam dua keadaan. Bangun, lepas bangun malam, bangun subuh, ada dua manusia. Pertama kata Nabi, iaitu dia terjual dengan dirinya, kemudian dia membebaskannya. Pertama ada manusia dia terjual dengan dirinya, melakukan maksiat, dia pun bangun bertaubat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, semayang dia, membebaskan dirinya daripada api neraka. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi, ada manusia dia menjual dirinya, kemudian dia menghancurkan dirinya. Dia tahu dah kalau dia tak beribadah, dia pasti nanti akan masuk neraka. Dia pun kata langsung tak nak dia. Semayang pun tak nak, maksiat pun dia tak nak tinggal. Maka kata Nabi, ingat wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia bila bangun hanya ada dua makhluk. Kita merenunglah, tengok diri kita lah. Kita nak bebaskan diri kita atau kita nak menghancurkan diri kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan yang kedua ya, riddah yang kedua. Kan tiga perkara. Yang pertama tadi i'tiqad, yang kedua perkataan, yang ketiga ialah perbuatan. Panjang lagi tu. Sambung mungkin lepas raya lah. Dia sambung ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.